Jadi yang kita kena jaga ni, jaga pandangan, jaga lidah, jaga pendengaran, jaga anggota badan pada melakukan maksiat, jangan makan banyak sangat, dan wujudkan rasa takut. Kenapa kita kena puasa? Di antara sebab-sebab kita puasa, pertama, menginsafi nasib orang kurang nasib baik daripada kita. Kalau kita tengoklah sahabat-sahabat kita di Palestin, saudara-saudara kita di Palestin, macam mana lah tuan-tuan fikirlah. Belum tu sebabnya kalau kita dengar tajuk andainya ini Ramadanku yang terakhir, kita kena bayangkan betul-betul memang inilah yang terakhir. Tandanya banyak sangat dah. Terlalu banyak tanda-tandanya. Belum pernah berlaku dalam sejarah peradaban dunia kita. Bila dua negara bersetuju untuk gencatan senjata, tetapi pihak satu lagi tetap membedil negara yang satu lagi, walaupun dah setuju dah gencatan senjata. Itulah yang paling tak berakal sekali dan menunjukkan betapa bebalnya pihak Zionis. Dan belum pernah berlaku dalam sejarah dunia negara yang mengaku sebagai polis dunia menculik presiden negara lain. Venezuela belum pernah lagi berlaku, dan sekarang ni berlaku, mengancam negara lain tu susuk hati dia macam dia punya. Dia nak ambil Greenland jadikan dia punya. 2 minggu lepas, tentera laut Amerika Syarikat dah menuju ke Iran, standby nak serang Iran. Mana? Kat Malaysia banyak agak tanda. Lepas tu apa? Dah buat pengumuman dari tu, kemungkinan besar musim haji tahun depan berlangsung musim sejuk. Tuan-tuan fikirlah. Kalau siapa pergi Arab, pergi Madinah, pergi Mekah, tengoklah berapa banyak dah padang pasir itu dah menghijau. Tu pun Nabi dah sebut dah dulu. Dekat Malaysia ada pesta-pesta yang pelik-pelik. Pesta makan durian dah biasa kat berlakon. Pesta tanglung ada kat dongar-dongar. Ni pesta yang lelaki dengan lelaki tu. Yang kena tangkap tu bukannya tukang kebun, bukannya siap masjid. Yang kena tangkap tu peguam, doktor, pensyarah. Si baik tak ada penceramah. Adalah yang seorang tu, saya beritahu, yang kena tangkap ni macam mana kita tak takut tuan-tuan. Yang kena tangkap ada seorang tu, ada ijazah sarjana muda syariah undang-undang. Berpengetahuan dalam fiqh fatwa, ada sijil guaman syar'i. Tuan-tuan fikir, orang macam tu, bayangkanlah kita yang tak berapa ada macam tu. Tu ada orang tanya saya, orang yang legebet ni macam mana? Legebet lah, legebet. L tu lah. T tu. Tak ada yang buat live sekarang takut kena ban nak sian tu saya sebut dulu. Saya macam mana nak ubahkan yang lelaki gambar kat lelaki, perempuan gambar kat perempuan. Saya kata bawa budak ni, bawa pergi Akroh. Masukkan dia kat Zoom Melaka, tampilkan depan kandang borok tu. Kau duduk ke kursi ni, kau perhatikan borok tu daripada subuh sampai sonjo. Lepas tu pergilah kandang kuda balang, pergilah kandang boyo, pergi kandang badak, kandang babi hutan, pergi semua binatang yang sampai. Lepas seminggu dia keluar, dia faham. Lah, binatang tu pun kau nak jantan betina. Yang kau jantan, kau makan jantan tu kenapa? Yang seorang tu, saya sebenarnya adalah wanita yang terperangkap dalam tubuh lelaki. Pijak kan, tahulah banyak. Goram betul tengok kan. Itulah dia. Tapi bukan nak cerita itulah. Tapi kita menghayati nasib orang kurang nasib baik. Ada orang ni telefon Mufti Arab Saudi waktu bual bicara Ramadan tu, dia tanya, "Ya Syekh, kami nak tanya daripada Rohingya, sahkah puasa kami?"
Dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka. Menangis mufti tu tak dapat jawab. Tak sangka ada lagi orang susah macam tu. Di sana lagi lah, tengah ambil makanan, bab, tinggal tangan dia. Kena bedil dengan rejim Zionis ni. Begitu juga mendidik diri mengawal hawa nafsu. Dan begitu juga menyucikan jiwa dengan sifat pemaaf, jujur dan bertolak ansur. Apakah kebaikan berpuasa? Pertama, mengurangkan berat badan sepatutnya. Macam mana tuan-tuan? Makan lagi banyak bulan puasa. Orang kalau makan banyak masa buka puasa tuan-tuan, masa dia tarawih, imam laju marah, imam slow marah, imam tak bunyi lagi marah. Imam lah malam tu terkonyang lah habis sikit. Ada lah lupa-lupa ayat. Law anzalna hadzal Qur'ana ala na'ala. Yang belakang dia pula dah kelabu. Apa pula ayat ni? Macam mana aku nak tolong ni? Makan banyak, bila rukuk tu nak keluar balik cendol makan tadi. Allahu Akbar, berutan. Mana? Mengurangkan berat badan. Kedua, mengawal penyakit. Ketiga, mengurangkan tekanan darah tinggi. Keempat, merehatkan sistem penghadaman. Dan kelimanya, mengawal stres. Itu cakap tadi. Stres. Kenapa langsung tak boleh makan? Sebab hanya dengan berpuasa kita boleh mengawal hawa dan nafsu kita. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang perutnya selalu berada di dalam keadaan kenyang akan dihinggapi 5 perkara. Pertama, dia mudah ingkar kepada Allah. Kalau makan dah konyang, roti john seorang sebatang, gerap itu. Mutabak seorang sekoping. Taufu fah, lai cikang, yong taufu, char kuih tiaw, semua bunyi Cina. Kuih kelopong, onde-onde buah Melaka, kuih sapang, popia koring, popia basah, popia separuh-separuh, rendang ayam, rendang itik, rendang nasib. Rendang nasib ni, nasib lah dapat inti, dapat hati, dapat ayam, nasib lah. Bila dah makan banyak, lepas je makan, waktu maghrib tu ya, dia dah mula menjelma jadi makhluk Allah yang lain. Dia jadi ular sawa bersalin kulit. Orang perempuan biasanya kalau dia dah masak, dah siapkan makanan berbuka, dia tak berapa makan sangat. Jadi bila nak pergi tarawih, dia dah siap dah dengan telekung. Abang, nampak? Suami dah menjadi ular sawa. Abang, tarawih lah. Bahasanya pun dah suka difahami. Bang, tarawih. Macam tu yang bunyi maksudnya, jalanlah dulu. Abang ni lah, jangan tak tarawih bang. Orang rumah pun baiklah masjid, semayang. Balik tak masjid, ular sawa tadi tak habis bersalin kulit lagi. Abang tak tarawih ke? Apa maksudnya? Tak sadar tadi, terlelap dia kata. Tu sebab jangan kenyang bona. Yang kedua, orang yang perut dia kenyang, dia tak pedulikan orang lain sebab dia anggap orang lain kenyang macam dia. Kata Imam Al-Ghazali. Ketiga, orang yang terlalu kenyang ni susah nak dengar nasihat yang baik daripada orang. Yang penting dia kenyang. Yang keempat, kata-katanya tak pernah menjaga hati orang. Janji aku makan, kau peduli apa? Yang penting dia makan kenyang. Dan yang kelima, dia mudah dihinggapi penyakit. Apa bezanya ibadah puasa dengan ibadah yang lain? Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal sehingga 700 kali ganda.
Berlainan pula dengan puasa. Puasa adalah untukku, Allah Ta'ala beritahu. Aku sendiri akan memberikan ganjarannya kerana ia meninggalkan syahwat dan makanan kerana aku. Sesungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Bertemu dengan Rabbnya, ada pandangan kata ketika beribadah dia gembira. Ada satu lagi, kalau dicabut nyawanya, dia bertemu dengan Allah, dia gembira pada bulan Ramadan. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau haruman kasturi di sisi Allah. Kena habiskan ayat tu betul-betul. Jangan saja-saja kau harahkan bau mulut kau ke orang. Bau kasturi tak? Tak rapik dah. Bau bangkai tu. Dia membalun potai dengan jogging pagi tu. Dia kalau tak makan tu pun bau mulut kita macam semacam sikit. Janganlah saja. Kasturi tu tak apik dah. Ya? Tapi di sisi Allah dimuliakan baunya tu. Apakah kaitan puasa ni dengan takwa? Sayyidina Ali kata puasa ni kalau tak latihan takwa ni ada 4. Pertama, khauf Rabbul Jalil. Takut kepada Allah. Tak berani buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang. Korek tak hidung pun marah. Jangan korek tak hidung ni. Siang lagi ni, kau tak tahu ke? Puasa kan? Bapak ni punya garang. Budak tu sesama. Hidung dah berkorak dah. Berkerak hidungnya. Malam-malam baik dia bernafas. Pergilah bazar Ramadan. Malam-malam baik hidung macam la ilaha illallah. Buat fitnah aja. Kenapa kau tak betul kau nak bersihkan hidung kau tu? Sesungguhnya aku berpuasa. Boleh je ambil je air, bersihkan, basahkan, bersihkan, buang ke kerak tu. Biar nampak image puasa tu elok. Jangan buat fitnah. Yang tak boleh tu kau jolok lubang hidung kau tu sampai hilang mata hitam. Itu tak boleh. Makna penghayatan yang luar biasa. Kan? Tak makan ini air tiba-tiba berguling-guling air jagung dekat dalam kereta. Kata waktu siang. Cara dia berhenti tepi jalan tu tunggu dalam kereta tak ada, rebahkan seat. Gak habis kan. Tapi buat tak? Tak buat. Sebab takut pada Allah. Tak buat. Malahan berapa ramai bapak ni terpaling bertakwa sekali dalam rumah. Paling beriman dan bertakwa bapak ni. Bila azan, Allahu Akbar, kurma dulu. Bapak ni. Kurma dulu, sunnah Nabi kan. Bapaknya, bukan main ni. Habis bulan puasa, buah kurma, kotak, dengan usup-usup hilang. Usup tayub. Kita bulan puasa mulalah dengar iklan tu. Nazak-nazak bunyi. Yusuf Tayub. Pagi raya meninggal kawan tu. Dah tak dengar suara dia. Tiba-tiba Ramadan tahun ni hidup lagi Yusuf Tayub. Dua makanan sunnah yang kena ada kat rumah orang Islam. Ingat orang perempuan yang menyiapkan kan. Yang pertamanya buah tamar, kurma. Yang keduanya madu. Faham? Dia mulalah fikir lain. Madu labah. Ya, bukan madu yang berdiri tu. Jadi takut kepada Allah. Yang kedua, a'malu bitanzil, beramal dengan apa yang Allah turunkan. Kita amal, kita jaga. Niat puasa. Kita berniat sebulan. Sebab apa? Takut-takut ada hari yang terlupa. Tapi setiap hari tetap kena baca niat. Kita kata niat lah, kena niat. Bukan baca niat, kena niat. Kadang-kadang perbuatan pun adalah merupakan niat. Kunci alam ni nak bangun esok pagi sahur, itu pun niat. Rendam mihun, ni pagi esok nak goreng mihun ni, itu pun niat. Ni simpankan untuk fufah tu, ingat nak makan sahur esok, itu pun niat. Itu yang kebanyakan imam kalau biasanya dah habis tarawih witir tu, lepas doa ujung tu langsung imam tu, walhamdulillah rabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadana
hazihi sanati lillahi ta'ala. Baru bangun, kan? Dapat kita niat malam tu. Tak adalah tertinggal. Kan? Kemudian sahur. Sahur ni lah ada orang tanya, macam mana nak sahur Ustaz? Orang lain makan elok, macam mana? Susah nak makan banyak ni Ustaz. Kalau nak makan banyak sahur, senang ya. Bangun jangan tahu nak makan. Bangun, masuk bilik air, mandi, ambil wuduk, solat 2 rakaat. Solat sunat dulu. Lepas tu baru makan. Tengok macam mana kita punya pergi makan. Betul? Kalau bangun tahu makan tu, muka macam nak kena tinju. Dia minta nasi. Banyak sangat ke tu? Faham tak? Ada di kalangan kita, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang cakap macam ni. Aku memang biasa daripada dulu, tak sahur pun, tapi okey je puasa. Pernah dengar kan? Cakap dengan dia orang, bukan masalah okey tak okey. Masalahnya Nabi suruh. Nabi sebut, sesungguhnya makan sahur itu adalah makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Dalam hadis yang lain, makan sahur makanan yang barakah, jangan kalian tinggalkan walaupun hanya dengan seteguk air. Makan sahur makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya dengan sebiji buah tamar. Dalam hadis yang lain, makan sahur makanan yang barakah, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang yang bersahur. Maknanya banyak ini penegasan Nabi buat sahur, jangan tak bangun. Paling tidak standby dekat tepi katil ada meja kocik tu, cawan, kurma, dah standby dah. Letak air. Air yang rendam, cawan yang rendam gigi palsu jauh sikit. Kan takut tak puasan. Hirup-hirup apa yang koreh ni lah. Gigi tu pun. Doktor dah bagi bekas khas yang kau pergi letak dan cawan tu kenapa? Kita disunatkan melewatkan sahur. Tapi bukan pukul 8 tu breakfast. Kalau nak ikut sunnah Nabi betul-betul, waktu imsak kita berhenti. Kira-kira 10 minit sebelum subuh. Makna bagi masa macam Nabi sempat baca ayat Quran 50 ayat. Ayat yang pendek-pendek. Tengah-tengah makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah subuh. Habiskan makanan yang terakhir dalam mulut. Ikut kecepatan yang munasabah. Bukan makanan yang terakhir dalam pinggan. Dalam pinggan membukit nasi kan? Cepat-cepat habiskan yang dalam mulut. Tapi janganlah sampai pukul 8 pagi itu buat bekal. Kemudian begitu juga berbuka puasa. Kita disunatkan mengawalkan berbuka. Maksudnya bila masuk je waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah malaka sumna bika amanna wa alasika aftarna bi rahmatika ya marhamin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana wa alhamdulillahirabbil alamin. Makan buah tamar, minum air masak, dah. Nabi pesan, jangan sekali-kali kalian mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka puasa. Maksudnya mengutamakan makan tu tak adalah makan dengan sesungguhnya. Tu sebab orang kalau nak azan kadang dia dah standby dah air. Masuk je waktu, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Arwah abah saya dulu, azannya Allahu Akbar, baca doa, makan buah tamar, minum air masak atau air teh suam dia minum. Lepas tu terus masuk bilik nak solat maghrib. Saya kalau ikut dia, biasanya maghrib pun dia tak baca ayat panjang. Pendek-pendek je. Kemudian selesai, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tu baca doa. Baca doa pun pendek je. Dah habis tu cepat-cepat bangun, pergi kat dapur balik. Makan makanan yang berat sikit. Makanan berat tu dah suka dah. Nasi okey cukup banyak tu. Letak lauk ni. Makan. Cepat-cepat basuh tangan minum. Duduk dekat ruang tamu. Bagi turun nasi tu. Tu cara dia. Mengawalkan berbuka jangan lengah-lengah. Tapi tak adalah sampai dengar bunyi mikrofon Bilal tu. Pegang. Buah tamar. Standby. Nak buka dah ni. Sop dia yang pertama buka puasa kat balik bukit ni. Rupa-rupanya tu. Testing 1, 2, 3, testing. Dah makan bah.
Siapa suruh? Ya.